Salam sejahtera, saya akan menerangkan tentang seni cetakan. Terusnya saya akan menerangkan tokoh-tokoh seni cetakan barat. Yang pertama ialah Albert Dürer, iaitu seorang tokoh yang mengangkat martabat garisan. Beliau berasal daripada Nuremberg, iaitu hidup di sekitar 1471 hingga 1528 dan memberi sumbangan dalam mengubah cetakan kayu daripada ilustrasi buku muda kepada seni halus yang berdiri sendiri. Dürer menguasai teknik cross hatching, iaitu garisan bersilang yang sangat padat. Beliau berjaya mencipta bayang dan volume yang mendalam tanpa menggunakan warna dan hanya melalui ketebalan dan kepadatan garisan dawat hitam. Karya beliau ialah The Four Horsemen of the Apocalypse, iaitu dihasilkan oleh Albert Dürer, iaitu di aliran Renaissance Jerman. Teknik cetakan yang digunakan ialah ukiran kayu, iaitu woodcut, termasuk dalam cetakan timbulan. Karya ini sebahagian daripada siri ilustrasi buku Apocalypse yang berdasarkan kitab Wahyu dalam Bible. Ia dihasilkan pada zaman di mana seni cetakan digunakan untuk menyebarkan ajaran agama kepada masyarakat umum. Di sini kita dapat lihat dalam karya beliau terdapat 4 penunggang kuda yang melambangkan penaklukan, peperangan, kelaparan dan kematian. Karya ini digambarkan sedang memusnahkan manusia tanpa belas kasihan. Kita dapat juga lihat ciri khas cetakan yang terdapat dalam karya ini ialah garisan yang tebal, tajam dan dramatik, pergerakan figura yang sangat dinamik dan ruang padat dengan aksi dan ketegangan. Nilai karya ini ialah memberi amaran tentang penghakiman akhir dan nilai keagamaan dan moral, menunjukkan kekuatan cetakan sebagai medium komunikasi massa. Tokoh seterusnya ialah Thomas Pickwick, yang merupakan artis Inggeris yang hidup sekitar 1753 hingga 1828 yang terkenal dengan ketelitian naturalis. Inovasi teknikal white line teknik, iaitu teknik garisan putih. Ia berbeza dengan cetakan kayu tradisional. Pickwick mengukir garisan yang kelihatan putih di atas latar belakang hitam. Ini membolehkan perincian seperti bulu burung kelihatan realistik. Seterusnya, marilah kita lihat karya beliau iaitu Chillingham Bull yang dihasilkan pada 1789 dengan menggunakan teknik cetakan timbulan yang diukir di atas kayu halus. Karya ini digunakan sebagai ilustrasi dalam buku A General History of Quadrupeds dan dihasilkan sebelum era fotografi. Penghasilan karya ini bertujuan untuk mendokumentasikan haiwan secara saintifik di dalam buku tersebut. Hal benda yang dapat kita lihat di sini ialah seekor lembu liar pakar Chillingham dari England yang digambarkan secara realistik di persekitaran semula jadi. Ciri khas cetakan ini dapat kita lihat ialah garisan yang sangat halus dan terperinci, tekstur bulu yang jelas dan tona dihasilkan melalui cross hatching. Ia membawa maksud nilai pendidikan dan dokumentasi yang menggabungkan seni dan sains. Ia menunjukkan evolusi teknik cetakan yang lebih halus dan teliti. Baiklah, tokoh barat seterusnya ialah Edvard Munch, yang merupakan pelukis Norway pada 1863 hingga 1944 dan merupakan seorang perintis aliran ekspresionisme. Gaya dan emosi yang digunakan oleh Munch menggunakan garisan beralun yang tebal dan kasar untuk menyampaikan kegelisahannya ataupun dipanggil sebagai anxiety dan ketakutan eksistensial. Inovasi proses beliau sering memotong blok kayu kepada kepingan seperti puzzle untuk mewarnakan bahagian berbeza secara berasingan atau menggunakan era kayu semula jadi yang kasar untuk memberi tekstur pada latar belakang karya. Karya yang dihasilkan oleh beliau ialah The Scream, iaitu dalam versi cetakan pada tahun 1895 yang menggunakan teknik litografi termasuk dalam cetakan planografi, iaitu permukaan rata. Karya ini dihasilkan pada era ekspresionisme awal di mana Munch meneroka emosi dalaman seperti ketakutan dan kebimbangan. Cetakan ini membolehkan karya ini disebarkan luas dan merupakan satu karya yang amat popular. Jika dilihat di dalam karya tersebut, terdapat figura manusia yang menjerit dengan wajah terdistorsi yang sangat obvious di situ. Latar langit dan alam sedikit beralun yang melambangkan kegelisahan jiwa manusia moden. Ciri khas cetakan ini ialah garisan berombak dan spontan yang membentuk tidak realistik dan memaparkan emosi lebih penting daripada rupa sebenar. Makna daripada karya ini menunjukkan gambaran ketakutan dan tekanan emosi, seni sebagai luahan psikologi dan nilai ekspresif dan kemanusiaan yang tinggi. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan kaedah-kaedah cetakan yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh tersebut, iaitu Albert Dürer, Thomas Pickwick dan Edvard Munch.
Yang pertama ialah cetakan timbulan yang digunakan oleh Edward Durrett dan Thomas Beveridge. Kedua-dua tokoh ini menggunakan cetakan timbulan atau dipanggil sebagai relief printing, yang bermaksud teknik cetakan di mana bahagian permukaan yang timbul sahaja disapu dengan dakwat dan dicetak ke atas kertas, manakala bahagian yang diukir, iaitu bahagian yang tenggelam, tidak akan menerima dakwat. Cara ia dihasilkan ialah dengan yang pertama, imej diukir pada permukaan keras. Biasanya kita akan menggunakan kayu atau papan lino. Dan kedua, bahagian yang tidak dikehendaki hendaklah dibuang menggunakan pisau. Yang ketiga, dakwat disapu pada permukaan yang timbul. Dan terakhir, kita akan mengambil kertas dan ditekan ke atas permukaan tersebut untuk menghasilkan cetakan. Contoh teknik cetakan timbulan ialah ukiran kayu halus dan cetakan lino. Ciri-ciri cetakan ini ialah garisan tebal dan jelas, kontras hitam putih yang kuat, tekstur permukaan dapat dilihat dan sesuai untuk imej grafik dan ilustrasi. Kaedah cetakan kedua ialah litografi ataupun digelar sebagai pornographic printing yang digunakan oleh Edvard Munch dalam penghasilan karya beliau iaitu The Scream. Litografi ialah teknik cetakan di mana permukaan cetakan adalah rata dan imej terhasil berdasarkan tolakan antara minyak dan air dan bukan melalui ukiran. Kaedah ini tidak melibatkan sebarang ukiran. Cara ia dihasilkan ialah yang pertama, imej dilukis pada batu atau plat logam menggunakan bahan berminyak. Permukaan dibasahkan dengan air dan dakwat berminyak akan melekat pada bahagian lukisan. Dakwat ini akan dipindahkan ke atas kertas melalui tekanan. Ciri-ciri yang terdapat dalam kaedah ini ialah menghasilkan garisan yang lembut dan spontan, kesan seperti lukisan tangan. Ia mudah menghasilkan ekspresi dan emosi dan sesuai untuk imej realistik dan ekspresif.